Salam sejahtera dan selamat bertemu lagi. Hari ini saya akan kongsikan rahsia kerja di rumah. 5 sebab kerja di rumah. Tiada pekerjaan, nak tambah pendapatan, bosan kerja di pejabat, telah bersara, mahu kerja sendiri. 5 faedah kerja di rumah. Ada kerja sendiri, tambah pendapatan bulanan, lebih masa bersama keluarga, waktu bekerja tidak terikat, masa terisi dengan berfaedah. 2 jenis kerja di rumah. 1. Perkhidmatan. 2. Perniagaan. Kerja di rumah. 5 perkhidmatan. 1. Home tuition. 2. Menjaga bayi dan kanak-kanak. 3. Catering. 4. Mengajar dan membuat atau memasak. 5. Menjahit pakaian. Kerja di rumah. 5 perniagaan. 1. Menjual homemade produk. 2. Menjual produk orang lain. 3. Membuat produk untuk orang lain. 4. Menjual produk melalui internet. 5. Menjual produk melalui pos. Sekian kerja dari rumah. Sekian, terima kasih. Sedikit maklumat berkaitan dengan kerja di rumah. Bersambung ke bahagian